Ramai je actually orang yang nak beli second handphone, which is diorang target X flagship. Yes, actually diorang tak nak fikir pasal performance, yada. Sebab mid-range phone actually dia ada performance yang tak sama macam X flagship dengan harga sekian-sekian lah. So hari ni saya akan bercakap pasal top 5 phone X flagship di bawah harga RM1,000. Nama saya Yul daripada Pocket Socket. So let's go. So first off, actually ni phone paling underrated yang memang korang tak pernah dengar, which is dia punya harga pun dah turun, iaitu Meizu 21. Dia menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 3 yang actually agak powerful kalau kata in the range harga yang macam ni lah. Which is kalau kata korang nak beli, korang boleh dapatkan di bawah harga RM1,000 sekarang ni. Actually kalau kata korang nak beli, actually agak okay jugalah. Performance nya actually agak bagus. AnTuTu score dia sampai 2 juta. Which is kalau kata korang nak dapat dekat mid range phone harga RM1,000 pun actually tak okay. Tak ada actually. Dia menggunakan screen 6.55 AMOLED screen, which is agak okay untuk X flagship. Actually dia bukan X flagship sebenarnya, dia adalah flagship killer sebenarnya. So dia bukanlah flagship daripada Meizu, tapi dia adalah X flagship killer daripada Meizu. And also kalau kata kita cakap pasal bateri dia, yes, kebanyakan phone mid range sekarang ni dia ada bateri 7,000, 7,500, ada pun sampai 10,000 macam tu. Which is kalau kata korang nak beli pun, korang tak boleh nak expect apa-apalah, sebab yang ni phone 2023, 2024 diorang tak introduce lagi bateri yang sebesar macam tu. So phone ni actually dah mempunyai 4,800 mAh bateri yang ada fast charging 80W. Yes, kalau kata korang nak charge daripada 0 to 80%, korang boleh dapatkan dalam 45 minit, 40 minit macam tu, which is agak okay jugalah sebenarnya. And then untuk OS dia, actually saya tak pasti actually dia dapat update sampai Android 17 ataupun 16 sekarang ni, saya lupa dia actually update yang mana, tapi dia starting from Android 13 lah. Kalau yang sekian-sekian saya tak pasti, tapi itulah, kalau kata korang nak beli, boleh je beli dengan harga RM1,000 yang ke bawah. So next phone. So untuk second phone, actually ni agak controversial actually, sebab saya pun actually agak surprise sebab harga dia actually turun banyak. Sebab masa 2023 hari tu harga phone ni dah cecah RM4,000 lebih macam tu. Sekarang dia jual hanya RM1,050, RM1,070, iaitu kita ada Samsung Galaxy S22 Ultra. Phone ni actually agak surprising jugalah, sebab kebanyakan orang beli S22 Ultra ni once di launch masa tu sebabkan oleh dia punya unique style, dia punya build pun actually agak firm semua tu, which is agak okay jugalah. Dia pakai Snapdragon 8 Gen 1 yang actually agak okay. AnTuTu score dia sampai 1.7 ke 1.9 juta macam tu. So kalau katakan in term of the performance and also dia punya build and design, saya boleh cakap dia antara dia balance macam tu. Dan dia mempunyai 6.8 inci screen size yang actually agak okay, and also dia pun ada high refresh rate 120Hz, and also dia ada AMOLED screen daripada Samsung. Samsung actually agak famous dengan dia punya AMOLED display, so korang actually boleh beli dengan harga RM1,000 macam tu and so on. And kenapa actually orang nak beli S22 Ultra dulu? Sebabkan dia punya kamera. Fun fact, actually Samsung punya kamera color actually yang the best one lah. Saya pun tak tahu kenapa, sebab dia punya vibrance and also saturation dia actually agak cantik in term of like macam kalau katakan kita nak bandingkan dengan iPhone, dengan Realme ataupun Redmi, Samsung actually menang lah in term of the photo. And then kalau katakan korang nak dapatkan OnePlus punya OS, macam tu korang nak dapatkan memang a very neutral ataupun natural Android punya OS system, korang boleh try OnePlus, which is korang boleh beli dalam harga RM1,000, korang boleh beli OnePlus 10 Pro, which is agak okay juga. So dia menggunakan sama juga macam S22 Ultra, dia mempunyai Snapdragon 8 Gen 1 yang actually agak okay. Saya boleh cakap yang untuk harga RM1,000, that's actually the benchmark for it. And then dia ada bateri 5,000 mAh dan juga dia punya fast charging 80, sama je macam phone Meizu 21 tadi. Actually agak laju juga lah, 0 to 80% dia actually commercialize kan, dia cakap dalam 32 minit, which is agak laju jugalah. Korang just pergi mandi, lepas tu dah full charge dah. Dia ada 6.7 inci screen LTPO AMOLED display. Actually ni hampir sama macam Samsung punya, and then dia mempunyai 120Hz refresh rate, so tak ada masalah pun untuk X flagship yang harga sekian-sekian, RM1,000 lah nak cerita. And then ini yang paling murah yang ada dekat dalam list ni,
which is kita ada Poco F5 Pro. Yang ni actually agak bagus sebab harga dia starting from 800 ke 850. Korang boleh je cari dekat mana-mana online store macam contoh Shopee ataupun Carousell ataupun Facebook Marketplace, which is agak okey jugalah sebab dengan harga RM800 ni korang dapat a very macam powerful processor, and also spec dia pun agak ngam juga untuk pakaian harian macam tu, which is dia pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1. Dia pakai 8 Gen 1 yang biasa, dia pakai X Plus Gen 1. And then untuk bateri dia agak besar, 5160 mAh, and also dia punya fast charging 67 watt. Actually dia downgrade sikit lah, tapi kita tak boleh nak expect apa-apa sebab dua-dua phone yang tadi, S22 Ultra dan juga OnePlus 10 Pro tadi tu, dia harga dalam 1050 ke 1100. Yang ni dia 800 saja. So korang boleh dapatkan fast charging yang actually agak okey, bateri pun besar, and dia pun ada spek yang kuat macam tu. And then untuk screen dia actually agak kecil, 6.67 inci saja, AMOLED display, LTPO 120Hz, sama saja macam yang lain sekian-sekian. Untuk last one kita ada Xiaomi 13. Yes, yang ni actually agak okey sebab yang ni memang pure flagship daripada Xiaomi. Yang ni masa 2023 hari tu dia keluar, which is agak cantik juga sebenarnya sebab dia punya performance pun actually agak ngam. Body dia actually agak ringan, yang tu saya boleh cakap sebab dia punya body rasanya bawah 160 gram macam tu. Untuk processor dia pakai Snapdragon 8 Gen 2, which is yang a very good version daripada previous 8 Gen 1. Korang boleh dapatkan actually performance yang hampir sama dengan Dimensity 9300 Ultra kot rasanya untuk sekarang ni. Tapi actually agak okey lah sebenarnya untuk kegunaan harian dan juga main game, tak ada masalah. 8 Gen 2 ni actually agak popular dengan dia punya thermal throttling. Actually dia punya thermal throttling dia actually agak okey, dia taklah sepanas macam 8 Gen 1 hari tu. So actually it's a very good decision lah untuk korang beli. And then untuk dia punya screen dia pakai 6.36 inci, yang ni yang paling kecil antara list-list yang saya cakap tadi tu. And then dia ada 120Hz dan juga dia mempunyai 2K. Actually bukan 2K lah, dia 2K display macam tu. And then untuk kamera dia actually agak okey sebenarnya. Kamera dia actually agak okey, 54 megapiksel untuk main kamera, and then dia ada dua lagi kamera, ultra wide dan juga telephoto. Saya tak ingat dia punya megapiksel berapa, tapi actually agak okey. Untuk recording pun actually agak ngam. And then untuk bateri dia pula, dia punya 4500 mAh dan juga dia ada fast charging 67 watt, which is agak ngam jugalah sebenarnya kalau kata yang korang nak beli. Harga pun actually agak murah, korang boleh dapatkan dengan harga 900 ke 100 ringgit sekarang ni. Kalau kata korang jumpa jackpot dekat mana-mana Carousell ke Facebook Marketplace ke, beli je Giant Sound sebab yang ni body dia actually agak solid, ringan, dan juga dia punya bentuk dia pun actually agak futuristic. Dia tak banyak sangat benda jadi dekat belakang dia tu, and screen dia pun notch dia agak nipis. So itu saja untuk hari ni. So leave like, share dan juga komen korang punya pendapat ataupun korang punya opinion. Kalau kata korang pernah pakai phone ni, boleh je tanya ataupun boleh je jawab. Macam tu saya dah pakai ini sekian untuk orang lain pun baca juga. So itu saja. Terima kasih menonton, dan juga kalau kata korang ada soalan, boleh je tanya dekat bawah ni, and also korang boleh je tengok video-video saya yang dulu. So itu saja untuk hari ni. Nama saya Yoleh Pocket Socket. Assalamualaikum. Bye bye.